Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCN Motor bersama saya Hakim dari GCN Motor. Okey, so hari ni Hakim nak review sebuah touring bike iaitu Mini ZS lah, BMW GS 310. Motor ni siap datang dengan full aksesori. Alright, so motor ni dibuat pada tahun 2017, register pada tahun 2018. Dengan harga jualan kita hanya 14,800 dan minima deposit serendahnya 100, anggaran 5 tahun hanya 300 lebih. Jadi yang mana korang tengah cari motor touring, tak nak sisi tinggi sangat dan harga berpatutan, Hakim suggest korang ambil GS 310 ni. Sebab dia dah ada aksesori dan condition dia tip top lagi lah guys. Okay, so tanpa lengahkan masa, jom kita ikut Hakim. Kita tengok ada apa dengan GS 310 kali yang datang dekat GCN Motor ni. Okay, let's go. So kalau korang tengok daripada fairing depan dia dah tukar smoke windshield. Okay, so dia datang dengan colour putih, biru, merah iaitu trico colour. Okay, dia guna USD fork lah. Right, tayar depan brand daripada Maxxela. Right, so saiz tayar depan 110/80. Okay, so rem depan bersaiz 19 lah. Right, so dia dah siap sekali dengan fork slider. Okay, so BMW punya crash bar one set lah sampai engine. Right, so handle guard dah ada, exhaust full standard. Okay, so tayar belakang pun brand daripada Maxxela. Right, model daripada Touring Next 2 lah. Okay, bunga tayar belakang ada lagi 80%. Alright, so motor ni complete dah siap dengan top box. Sekali dia dah custom dengan BMW Dakar punya motor ride lah. So dah siap wallpaper, memang nice. Okay, kalau korang tengok daripada belah tepi, motor ni memang colour dia lawa lagi and then cantik lah guys. Okay, jom kita dengar bunyi motor ni. Alright, so BMW GS 310 iaitu GS Mini dengan harga 14,800. Motor dibuat pada tahun 2017, register pada tahun 2018. Dengan harga jualan kita 14,800, kita ulang sekali lagi. Dan deposit serendahnya 100, anggaran 5 tahun hanya 300 lebih guys. Jadi yang mana korang tengah mencari touring, bajet rendah dan motor ringan serta mampu milik, inilah masanya. Okay, so jangan lupa lepaskan peluang ni dan jangan lupa share and like video kita. Okay guys, see you next video, motor yang lain, review yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.